Hari ni saya nak buat jeput manis makan dengan gula. Memangnya gula air ko, gula daging ko, jadi deh. Apa tunggu lagi? Jom kita buat. Mula-mula sediakan bekah, lepas tu bubur gandum. Gandum tu kalau awak nak banyak kat bubur sekilo, kalau nak sikit kan setengah kilo tak apa dah. Lepas tu bubur yeast, sudu, lepas tu bubur gula sikit, lepas tu bubur air. Air tu kalau boleh guna air suai sebab gapo suruh cepat yeast kita tu mengembir. Yeast kita hidup molek kat cepatlah mengembir. Air tu bubur sikit-sikit lah. Jangan siap bubur sekaligus lah tu. Nama ambil air sejak bubur sekaligus lembek totek lah. Jadi jeput kita ni kita nak jeput kita ni setara ni dah tak usah lembek tak usah kerah. Lepas duduk setara ni kita ambil tudung dulu. Rehat boleh setengah jam deh. Nampak dah kita naik dah tu, bolehlah kita panaskan minyak deh. Ni lepas setengah jam. Saya perak setengah jam tadi, boleh setara ni. Kita nak kembali setara tu lah. Lepas tu minyak panas dah, kita boleh goreng. Goreng guna sodet kecil-kecil tak apa. Nak guna sudu pun tak apa. Saya buat besar-besar gini sebab nak makan gula. Kalau si awak nak makan cucu-cucu dengan colek gitu, buat dengan sudu tak apa. Tak besar sangat. Kalau besar-besar gini nak podok mulut kalau nak cucu gula deh. Atas si awak lah lagu mana si awak suka. Lepas tu kat kalau boleh goreng tu sekali balik dah. Jangan duduk balik acak tadi lah. Nampak serat minyak ke. Nampak garing gini boleh hakak dah tu. Lepas tu si awak tu suka apa lagi ya. Boleh lah masuk dapur pergi buat mata benda mudah. Jadi selamat mencuba.